Guys, memang sah, inilah calon PAS untuk PRN Johor 2026. Mampukah PN melalui PAS mencipta kejutan di PRN di Johor nanti? Akhirnya teka-teki terjawab. Perikatan Nasional telah mengumumkan senarai 11 calon daripada PAS yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri Johor yang akan datang nanti. Senarai ini memperlihatkan gabungan calon yang terdiri daripada tokoh yang berpengalaman, profesional, aktivis masyarakat dan muka baru yang bakal membawa cabaran Perikatan Nasional ke negeri Johor ini. Antara calon yang diumumkan ialah Saifullah Abdul Wahab di Jementah, Nurmala Sudiman di Tenang, Arsyad Yahya di Simpang Jeram, Muhammad Anwar Hayyan di Maharani, Muhammad Amin Sailan di Sungai Balang, Halim Kepol di Semerah, Ahmad Rosdi Bahari di Seri Medan, Mazlan Bujang di Kahang, Hasnul Hakimi Hussein di Endau, Yohanita Yunan di Pasir Raja dan Khairul Muntaza Ismail di Tiram. Apa yang menarik, PAS masih mengekalkan strategi meletakkan calon tempatan yang mempunyai hubungan rapat dengan masyarakat setempat. Strategi ini saya rasa bukan perkara baru bagi PAS, malah sering menjadi keutamaan PAS dalam menghadapi pilihan raya kerana calon-calon mereka kebanyakan telah lama berkhidmat di kawasan masing-masing. Namun begitu, cabaran kali ini bukan mudah. Johor merupakan satu negeri yang mempunyai landscape politik yang sangat-sangat dinamik. Persaingan dijangka sengit melibatkan Barisan Nasional, Pakatan Harapan Muda dan juga Bersama. Setiap kerusi akan menjadi medan pertarungan yang memerlukan kekuatan jentera, strategi kempen yang tersusun dan kemampuan calon mendekati pengundi itu sendiri. Bagi Perikatan Nasional, pengumuman ini juga memberi isyarat bahawa parti sudah bersedia memasuki fasa kempen secara agresif. Kini fokus bukan lagi kepada siapa yang dicalonkan, tetapi bagaimana setiap calon mampu meyakinkan rakyat bahawa mereka mempunyai penyelesaian terhadap isu kos sara hidup, peluang pekerjaan, pembangunan ekonomi, kebajikan rakyat dan juga tadbir urus yang baik. Dan di penghujung video ini, saya ingin menyeru kepada seluruh rakyat negeri Johor, berilah peluang dan kepercayaan kepada keseluruhan 11 calon Perikatan Nasional daripada PAS yang telah diumumkan semalam. Saya percaya mereka hadir dengan semangat untuk berkhidmat kepada rakyat, membawa suara rakyat ke Dewan Undangan Negeri serta memikul amanah dengan tanggungjawab. Harapan kita, jika rakyat negeri Johor memberikan mandat, mereka pasti akan mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan peribadi. Johor memerlukan kepimpinan yang sentiasa turun padang, mendengar denyut nadi rakyat, berani menegur perkara yang salah dan bekerja keras untuk memastikan penyelesaian masalah rakyat diutamakan. Itulah harapan yang diletakkan kepada barisan calon Perikatan Nasional pada kali ini. Akhir sekali, kuasa sebenar berada di tangan anda semua, wahai rakyat negeri Johor. Pilihlah pemimpin berdasarkan rekod, kemampuan dan komitmen mereka untuk berkhidmat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada Johor barisan kepimpinan yang amanah, berintegriti dan sentiasa meletakkan kebajikan rakyat sebagai keutamaan. Apakah pandangan anda semua tentang barisan calon PAS pada kali ini? Adakah ada calon pilihan korang sendiri ataupun kerusi yang korang rasa bakal menyaksikan persaingan yang paling sengit? Tulis pendapat korang di ruangan komen.